Baru-baru ini, tular di media sosial berita seorang guru wanita ditemui meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Jasad mangsa ditemui dalam keadaan memilukan dan dipercayai meninggal dunia kira-kira sebulan lalu. Difahamkan, jiran-jiran mencurigai bau pelik dari kediaman mangsa dan hasil siasatan mendapati guru berkenaan sudah meninggal dunia hampir sebulan tanpa sesiapa pun menyedarinya. Memetik laporan berita harian, mayat guru wanita berusia 39 tahun itu ditemui di rumahnya kira-kira jam 8.06 malam 12 Jun lalu selepas satu laporan polis dibuat oleh jiran-jiran. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Aznan Tamin berkata mangsa yang merupakan anak tunggal hidup bersendirian dan ibu bapanya sudah meninggal dunia sejak 2010. Menurut maklumat, kali terakhir mangsa menghubungi pihak sekolah pada 26 September tahun lalu untuk memaklumkan ketidakhadirannya. Selepas itu, pihak sekolah cuba menghubungi guru berkenaan sejak 10 November namun gagal. Pihak sekolah terpaksa mencari alternatif untuk mengesan keberadaannya. Pada 21 November dan 19 Disember 2024, guru besar mengemukakan surat tunjuk sebab atas ketidakhadiran bertugas sepanjang Oktober dan November 2024. Pada 12 Mac pula, pihak sekolah mencuba pelbagai cara termasuk menghubungi beberapa agensi kerajaan seperti JPJ, Jabatan Penjara, Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara untuk menjejaki guru terbabit. Sehingga 13 Jun lalu, jasad mendiang masih berada di Hospital Sultanah Aminah kerana tiada waris tampil untuk menuntut. Buat masa ini, punca kematian mendiang masih dalam siasatan.